Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan bincangkan tentang gagasan Malayan Union. Gagasan Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu oleh pihak British bagi menggantikan British Military Administration. Baik murid-murid, fokus perbincangan kita pada hari ini ialah ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union. Mari kita bincangkan soalan ini. Pertama, dari segi pentadbiran. Di bawah pentadbiran Malayan Union, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat, kecuali Singapura disatukan di bawah satu unit pentadbiran. Kedua, dari segi kedudukan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu tidak lagi mempunyai kuasa politik. Sultan menjadi ahli majlis Raja-Raja dan berperanan dalam soal agama Islam serta adat istiadat Melayu sahaja. Ketiga, dari segi ketua pentadbiran. Malayan Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Dari segi perundangan dan eksekutif, sebuah majlis eksekutif dan sebuah majlis perundangan Malayan Union ditubuhkan di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Akhir sekali, kita lihat pula isu kewarganegaraan. British memperkenalkan prinsip jus soli. Ini bermakna sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu atau Singapura secara automatik menjadi warga negara, tanpa mengira bangsa. Selain itu, orang yang berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di sini selama 10 hingga 15 tahun juga layak menjadi warga negara. Orang yang berumur kurang daripada 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Kesimpulannya, ciri-ciri Malayan Union telah menyebabkan kuasa Raja-Raja Melayu terhad dan membuka peluang kewarganegaraan yang luas kepada kaum imigran. Inilah yang menimbulkan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Baik murid-murid, berdasarkan perbincangan ini, sila salin semula latihan ke dalam buku latihan kamu. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.